Hello guys, so hari ni aku nak cerita dan share video tentang kereta Pro 2 paling laju. Ini aku cerita pada kelajuan di meter, bukan kelajuan pada di GPS. Kena faham pada meter. Okay, so ada terdapat 5 biji kereta Pro 2. Aku akan ranking pada nombor 5 sampai ke nombor 1. Okay, jeng. Nombor 5 dipegang oleh Pro 2 Asia model lama. Kelajuan di meter sekitar 155 km hingga 165 km. Yang keempat dipegang oleh Pro 2 Beza. Kelajuan di meter 170 hingga 175 km. Yang ketiga dipegang oleh Pro 2 Alza model baharu. Kelajuan di meter 175 km hingga 180 km. Yang kedua dipegang oleh Pro 2 Ativa. Kelajuan di meter 175 km hingga 180. So dia lebih kurang dengan Alza je lah. Tapi aku rasa pick up laju dekat Pro 2 Ativa sebab dia pakai turbo. Dan yang pertama, kelajuan yang terlaju yang dihasilkan oleh Pro 2 iaitu Pro 2 Myvi generasi yang kedua dan generasi ketiga. Kelajuan di meter laju ni. Ini dia kencang cocok Aventador ni, iaitu 180 km hingga 190 km per jam. Laju tu, dia laju. Dia cocok Lamborghini. Dia cocok Aventador. Dia cocok Huracan. So Myvi is king. Dia tetap king kelajuan oleh Pro 2. So sampai di sini saja video. Kita akan jumpa di next video yang lain. Aku akan share lagi tentang kereta ataupun motosikal. Tapi motosikal aku belum masukkan lagi video. Akan datang. Tunggu dan lihat saja. Apa-apa pun, jangan lupa like, share, komen dan follow dan subscribe channel aku. Kita jumpa di next video. Bye bye. Ciao.